Abang postman, oi. Awak lambat sangat delivery hari ni. Bella duk tunggu dari subuh. Nak berak pun tak senang hati, ha? Pahabak netizen. Another day, another parcel. Lekai teman Bella buka parcel hari ni, no. Semalam Bella duk beli blouse baru. Tak sangka pulak hari ni dah sampai. Laju no posto hantar. Ya Allah, hampa. Dah macam sarung nangka blouse ni Bella pakai. Plus size poh dia lagu ni. Nak bernapeh pun sesak. Bella order sebab nak nampak slim melim. Sekalinya jadi sarung nangka busuk, hampa. Ui! Suduhlah, kita ni memang ngembang tahap orang hutan. Next, Bella nak unboxing lip matte pula, hampa. Oi, perempuan biasalah. Bibiak ada satu je. Lip matte seguni. Ui, lawa, hampa. Bibiak Bella jangan cakap lah. Kylie Jenner pun tak ada nak saing, weh. Hari tu viral perfume ni dah 500,000 sold. Tu Bella duk beli nak try. Wih, bau apa ni? Ya Allah. Tang mana tah bau sweet floral seller kata. Macam bunga tai ayam campur jering adalah. Tak boleh pakai dah ayat beli dulu. Menyesal kemudian. Buat perhabis duit je hampa, oi.